kagum sangat dengan seorang pengawal keselamatan di sekolah anak saya sendiri. Dia punya komitmen dengan kerja dia menjaga anak-anak ni seperti anaknya sendiri. Bayangkan, setiap adik-beradik dalam satu sekolah itu, walaupun ada beberapa orang, 2 atau 3 orang, dia akan ingat adik-beradik tu, dan dia akan ingat juga kereta yang dipakai oleh ibu dan ayah ataupun datuk kepada murid tersebut. Masya Allah, saya kagum sangat. Seolah-olah dia menjaga anak-anak itu seperti anak dia sendiri, dan dia memudah pula kerja kita untuk memanggil anak-anak itu semua apabila nampak kereta ayah, ibu atau datuk, mak-mak, ayah-ayah yang ada menghantar anak dekat sekolah ni. Mungkin sudah kenal dengan insan yang berhati mulia ini. Doakan semoga insan ini diberi kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan sentiasa dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya insya-Allah. Amin.